Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Bila kita rasa syukur, sebutlah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan kawan-kawan semua sejahtera. Kawan-kawan yang dikasihi Allah sekalian, sifat mahmudah bermaksud sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuran syarak. Antara sifat mahmudah ialah syukur, sabar, reda, tawakal, zikir, tawaduk dan hormati orang lain. Pada hari ini, saya ingin mengajak kawan-kawan memperdengarkan bicara saya tentang sifat mahmudah syukur. Apakah maksud syukur? Syukur ialah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa jika kita sentiasa bersyukur, pasti Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita sebagai hamba Allah. Dengan itu, bersyukurlah kepada Allah. Selalulah ungkapkan Alhamdulillah, mengakui nikmat Allah dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu dengan kehendaknya. Cuba kita fikir sejenak. Berapa banyak nikmat yang kita terima setiap hari. Kita bangun pagi dalam keadaan sehat, kita dapat hadir ke sekolah menuntut ilmu, kita ada keluarga yang menyayangi dan rakan-rakan sentiasa di sisi. Semua ini adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Kesimpulannya, sebagai pelajar, mari kita bersyukur atas peluang untuk menuntut ilmu. Sebagai anak, mari kita bersyukur atas kasih sayang ibu bapa, dan sebagai warga sekolah, mari kita bersyukur atas bimbingan guru-guru yang tak pernah jemu mendidik kita. Rasa kesal menguasai diriku. Mengapa aku tidak pernah bersyukur? Sentiasa gairah mengejar duniawi. Asyik mempersoalkan apa yang aku ada. Mengapa terlalu ego untuk sujud kepadanya? Mengapa lidahku terlalu keras untuk menyebut Alhamdulillah? Wahai kawan-kawan, saya ada satu cerita tentang syukur. Maya lahir sebagai orang cacat kekal. Beliau harus menggunakan kerusi roda kerana kedua kakinya telah cacat sejak lahir. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Bahkan beliau mampu membuat perniagaan kedai bunga yang berjaya di Kuala Lumpur. Seseorang pernah bertanya kepadanya, "Adakah kamu tidak rasa malu atau kesal terhadap dirimu sekarang?" Maya tidak marah dengan pertanyaan tersebut. Malah beliau menjawab sambil tersenyum. "Hidupku berharga di mata Tuhan. Bunga-bunga di taman juga diberi keindahan. Tentu saja Allah mengasihiku berbanding bunga-bunga tersebut, bukan? Jika Allah mengasihiku, bagaimana aku tidak mengasihi dan bersyukur dengan nikmatnya?" Menerusi kisah Maya sebentar tadi, banyak yang kita boleh pelajari dari ketabahan dan rasa syukurnya Maya kepada Allah. Kawan-kawan, begitulah pentingnya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita sepatutnya bersyukur, berada di dalam sebuah negara yang aman damai. Berbeza dengan kehidupan rakyat di Gaza, Palestin yang sentiasa diancam dan berada dalam ketakutan. Pengajaran di sebalik konflik Palestin-Israel ini paling utama adalah mensyukuri nikmat keamanan yang dikecapi dan jangan sesekali digadai semata-mata untuk kepentingan yang tertentu.
Oleh yang demikian kawan-kawan, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Cakap jangan terlalu takbur sampai kamu lupa lubang kubur. Wahai insan selalulah bertafakur, bimbing diri sentiasa bersyukur. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.